Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis pahala puasa tidak terbatas. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam digandakan pahalanya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Allah memberi ganjaran puasa secara langsung dan tanpa batas. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa kerana ia dilakukan dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan dalam berpuasa akan mendapat ganjaran besar daripada Allah. Kesimpulan hadis, puasa adalah ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah dan pahalanya diberikan tanpa had kepada mereka yang ikhlas. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.